Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak buat kek marble perisa vanila. Semua ni perisa vanila, hanya letak pewarna je. Pewarna saya pakai pastel. Ini semua warna-warna pastel. Okey, ini warna orange ni saya pakai peach. Okey, gel base pastel by My Flavor. Okey, warna ni adalah warna aqua blue. Okey, yang ini warna violet. Okey, yang ini warna baby pink. Okey, yang ini original lah. Okey, setiap ni saya letak 180 gram. Okey, inilah baik satu persatu. Okay, untuk corak pastel ni, kita susah nak nampak dia punya, kalau buat corak atas dia memang susah lah nak nampak dia punya cantik dia tu sebab warna dia akan gelap. Okey, okey, yang penting dalam dia nanti. Warna dekat dalam dia. Saya ingat nak buat corak atas tadi tapi tengok macam tak sesuai. Tak jadilah. Okay, yang ni saya nak ratakan adonan sebab saya nak kek saya licin nanti. Dia punya warna tu confirm memang takkan nampak nanti. Sebab bila kek yang warna pastel ni, dia akan nampak lebih perang. Sebab warna dia warna yang pastel kan. Dia agak cair warna dia. Okay, dah siap. Kita nak bakar dalam oven. Oven tak perlu panaskan. Kita akan bakar dengan suhu 135 ataupun 140 darjah Celsius selama 80 minit. Okay, lupa nak bagi tahu ni loyang 9 inci. Okay, kita nak keluarkan kek. Saya pakai kapan kek. Kalau risau melekat jangan pakai papan kek. Pakai redai. Okey, Okey. Dah siap kita punya kek marble vanila. Warna corak dalam ni warna pastel. Okey, nanti kita tunjuk yang dah potong perlahan. Okey, selamat mencuba, semoga bermanfaat.